Untuk MyStar Award yang akan dianjurkan pada tahun ini, tujuan kita buat MyStar Award ni untuk memberi satu pengiktirafan dan penghargaan kepada anak-anak muda yang sememangnya menjadi salah satu penyumbang kepada pembangunan belia di dalam negara kita. So, jadi kita pada masa yang sama tidak mahu lupa kepada tanggungjawab ibu bapa yang sememangnya mendidik anak-anak mereka. Jadi untuk mereka pun kita kena bagi pengiktirafan juga. Jadi itu konsep kita. Maksudnya kita bagi pengiktirafan kepada anak-anak muda yang berjaya di peringkat negeri, kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa, termasuk ibu bapa mereka sekali. Kita lebih menumpukan kepada golongan anak-anak muda yang berumur di antara 8 tahun hingga ke 18 tahun. Okey, tujuan kita menerbitkan buku MyStarpedia ni juga nanti adalah untuk mengetahui di mana anak-anak muda yang sememangnya menjadi penyumbang dan jadi menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain dan juga kepada pembangunan negara kita. Kita ada banyak potentially dengan talented yang ada dalam market, especially youngster, kan anak muda, tapi sayangnya kita tak pernah buat satu history dalam biografi kita punya. Jadi dengan idea dikeluarkan oleh pihak Nganjuk, support sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri sebenarnya bagus, jadi sumber inspirasi kepada anak-anak muda bukan di Negeri Sembilan, di seluruh negara. Jadi mereka akan buat ilham atau motivasi pada diri mereka sendiri untuk tahun-tahun akan datang untuk mendapatkan biografi diri mereka dalam buku biografi yang disiapkan dengan pencapaian cemerlang yang mereka telah jalankan dalam kehidupan mereka seharian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Jai dan Wan M untuk menjadikan Kelana Resort Seremban sebagai venue untuk MyStar Award. Kita akan menyediakan ruang dan bilik yang sempurna untuk pada talent-talent. Dan kita akan menganjurkan majlis ni pada bulan Oktober kepada pihak ibu bapa yang berminat untuk membuat permohonan bagi anak-anak mereka untuk MyStar Award ni nanti. Mereka boleh pergi ke page rasmi kami lah di MyStar Award Facebook dan MyStar Award di TikTok. Tarikh tutup adalah pada bulan Mei. Soalan ni di mana ia memang meliputi untuk satu Malaysia. Bermaksud semua kaum boleh join dalam MyStar Award ni, di mana kita limitkan kepada untuk tahun ni 80 calon yang terpilih saja daripada seluruh Malaysia. Kami berpendapat bahawa ini menjadi satu platform yang sangat penting dalam usaha untuk pembangunan belia dalam negara kita. Kami berharap juga MyStar Award ni akan menjadi satu platform kepada semua generasi muda dan juga untuk pembangunan belia dalam pembangunan ekonomi negara kita.